Kalau kita sebut nama Tun Dr. Mahathir Mohamad, apa yang terlintas di fikiran anda? Mungkin menara berkembar Petronas kan? Simbol kemodenan Malaysia. Tapi, di sebalik semua kemegahan tu, ada satu soalan yang jujurnya agak pedih dan rumit. Adakah tokoh yang sama yang membina Malaysia moden ni juga merupakan orang yang sama yang meletakkan asas kepada perpecahan orang Melayu? Itu yang kita nak bongkar hari ni. Jadi, inilah persoalan utamanya. Di satu sisi, kita ada Bapa Pemodenan Malaysia, gelaran yang cukup gah. Tapi di sisi lain, ada tanda tanya besar. Adakah beliau juga Bapa Perpecahan Melayu? Dua gelaran yang langsung tak boleh duduk sekali kan? Inilah dilema yang akan kita cuba fahamkan bersama. Okey, jom kita mulakan kupasan kita dengan Dilema Doktor. Kenapa tajuk ni? Sebab ada tahu kan dulu beliau pernah tulis buku The Malay Dilemma. Dan ironinya, bertahun-tahun kemudian, nampaknya beliau sendiri yang menjadi dilema itu. Seorang tokoh yang ingin menyatukan, tapi pada masa yang sama, tindakannya seolah-olah memecah belahkan. Macam mana tu? Nah, inilah dua wajah legasi beliau yang kita sebut tadi. Sebelah kiri, arkitek. Fikirkan pasal KLCC, Lita Sepang, KLIA, semua simbol kebanggaan yang kita boleh nampak dan sentuh. Tapi, di sebelah kanan, peruntuh. Ada dakwaan yang mengatakan dialah yang secara sistematik memecahkan perpaduan politik Melayu. Soalannya tetap sama. Macam mana satu orang boleh jadi dua watak yang sangat berbeza ni? Okey, sekarang mari kita lihat sisi pendakwaan. Kita akan bentangkan hujah-hujah yang menyokong pandangan bahawa Dr. Mahathir ni dialah arkitek sebenar kepada perpecahan atau faksionalisme dalam politik Melayu. Okey, cuba kita perhatikan betul-betul garisan masa ni. Ada satu corak yang sangat jelas. Tengok ni, 1987, perpecahan UMNO. 1998, kes pemecatan Anwar Ibrahim. Lepas tu 2016 hingga 2020, muncul pula parti-parti serpihan macam Bersatu dan Pejuang. 3 episod besar yang memecahkan politik Melayu dan cuba teka, siapa watak utama dalam setiap episod tu? Ya, Dr. Mahathir. Corak ni memang susah nak buat-buat tak nampak. Jom kita imbas kembali tahun 1987, perpecahan antara Tim A, pimpinan Mahathir, dan Tim B, pimpinan Tengku Razali. Ini bukan pergaduhan biasa tau. Inilah dosa asal, kalau boleh kita katakan. Ia cipta satu blueprint baru dalam politik kita. Apa blueprint tu? Senang je. Kalau kalah dalam parti, jangan risau. Keluar, buat parti baru. Dan semangat 46, itulah produk pertama dari acuan baru ni. Lompat ke tahun 1998. Yang ni memang satu momen yang mengubah landscape politik Malaysia selamanya. Pemecatan Anwar Ibrahim bukan sekadar seorang timbalan Perdana Menteri hilang jawatan. Tak. Ia melahirkan satu gerakan baru, reformasi. Ia menjadikan Anwar seorang martir pada mata ramai penyokongnya. Dan percayalah, gegaran dari tahun 1998 tu, kita masih rasa sampai sekarang. Dan corak ni tak berhenti walaupun beliau dah bersara. Tengok jadual ni. Mula-mula dalam UMNO, lepas tu beliau keluar. Kemudian tubuh Bersatu untuk lawan UMNO. Lepas hilang kawalan Bersatu, beliau tubuh pula Pejuang. Nampak tak? Setiap kali parti baru muncul, undi Melayu yang asalnya satu dipecahkan lagi dan lagi. Macam sebiji kek yang dipotong makin kecil. Soalannya, adakah ini semua perlu untuk mencapai perjuangan yang lebih besar? Okey, jadi persoalan besarnya sekarang, adakah semua ni memang disengajakan? Adakah beliau memang nak pecah belahkan orang Melayu? Ataupun semua ni cuma collateral damage, kesan sampingan yang tak dapat dielakkan dalam misinya yang lebih besar untuk majukan Malaysia? Sekarang kita akan tengok dari sudut yang lain pula. Baiklah, tadi kita dah dengar hujah pendakwaan. Sekarang, mari kita dengar pula hujah pembelaan. Hujah ni mengatakan yang tindakan Dr. Mahathir ni bukan untuk memecah belahkan. Sebaliknya, ia adalah satu gangguan yang perlu atau necessary disruption untuk mencapai matlamat yang jauh lebih penting. Cuba kita fikir macam ni.
Mungkin bagi Dr. Mahathir, perpaduan tu bukan sekadar tentang parti politik yang satu. Mungkin bagi beliau, perpaduan sebenar ialah bila kita semua ada wawasan 2020 sebagai matlamat bersama. Perpaduan tu bila kita sama-sama bangga tengok KLCC. Perpaduan tu bila ekonomi kita maju, lahirnya kelas menengah Melayu yang baru. Dan bila kita ada dasar pandang ke timur yang mengubah cara kita berfikir. Jadi, ia bukan perpaduan politik tapi perpaduan aspirasi. Dan satu lagi, adil ke kalau kita letak semua salah pada bahu seorang manusia je? Pihak pembela akan kata, tunggulah dulu. Macam mana dengan krisis keuangan Asia tahun 1997? Macam mana dengan skandal 1MDB yang berlaku lepas zaman dia? Dan macam mana pula dengan kelemahan pemimpin-pemimpin yang datang selepasnya? Semua ni pun main peranan juga kan? Jadi, kita dah dengar hujah pendakwaan, kita dah dengar hujah pembelaan. Habis tu, apa keputusannya? Mana satu yang betul? Jom, dalam bahagian terakhir ni, kita cuba cantumkan kedua-dua cerita ni untuk dapatkan gambaran yang lebih lengkap dan lebih adil. Baiklah, kesimpulannya nampaknya berkisar pada satu perkataan, niat. Analisis sumber-sumber kita menunjukkan yang Dr. Mahathir mungkin tak berniat pun nak jadi bapa perpecahan. Tapi, gaya kepimpinan dan cara dia main politik tu secara tak sengaja telah mewujudkan keadaan yang sangat-sangat subur untuk perpecahan tu berlaku. Jadi, dia bukan bapa tapi lebih kepada arkitek persekitaran. Dia tak bina rumah perpecahan tu tapi dia sediakan tapak dan bahan binaannya. Jadi, macam mana persekitaran tu dibina? Ada 3 langkah utama. 1, semua kuasa berpusat pada dia. Bila kuasa tertumpu pada seorang individu, institusi lain jadi lemah. Jadi, bila dia dah tak ada, wujud kekosongan. 2, politik identiti Melayu dijadikan senjata. Bila semua orang nak jadi juara Melayu, maka mereka akan sentiasa berlawan sesama sendiri. Dan 3, perpecahan dijadikan sesuatu yang normal. Bila dah jadi biasa tengok orang kena singkir, keluar parti, buat parti baru, lama-lama ia jadi strategi politik yang sah. The new normal, orang kata. Dan petikan ni memang merumuskan semuanya. Beliau menggantikan konsep mitos perpaduan Melayu dengan budaya politik Melayu yang Machiavellian. Apa maksud Machiavellian? Maksudnya, matlamat menghalalkan cara. Buat apa saja untuk dapatkan kuasa. Ini bukan lagi pasal perubahan strategi politik tau. Ini dah mengubah DNA atau jiwa politik Melayu itu sendiri. Dan untuk penutup, mungkin inilah gambaran terbaik tentang legasi beliau. Di sini bersemadinya arkitek perpaduan Melayu yang membina dengan begitu cemerlang sehinggakan strukturnya akhirnya runtuh di bawah beban kontradiksinya sendiri. Bayangkan seorang arkitek yang terlalu bijak sampai binaan dia sendiri tak dapat menampung kebijaksanaannya. Begitulah rumitnya legasi Tun Dr. Mahathir Mohamad. Penuh ironi, penuh kontradiksi dan pastinya perbincangan tentangnya tak akan pernah berakhir.